Ini Fahmi tikus ni, penakut ni. Lari lari. Tak ada guna ni kerajaan ini. Madani kasih buang masuk tong sampah. Lari dia. Cepat. Ya. Nah, tuan-tuan dan puan semua, kami telah masuk hari ini. Ini kali keempat. Saya sampai ke sini kali keempat. Saya mau jumpa menteri. Menteri ada. Nah, menteri ni kereta di luar. Ini hari keempat Pertama kali kami telah tunggu 2 jam. Ingat. Pertama kali kami telah tunggu 2 jam. Kali kedua 1 jam setengah. Kali ketiga 2 jam. Hari ini adalah kali keempat. Okey, tuan-tuan dan puan semua. Syukur kami dapat masuk kaunter sudah. Tuan, saya mau jumpa menteri. Menteri ada. Saya nampak kereta dia. Ini kereta dia. Ini Fahmi tikus punya kereta. Ini manusia ni dia tikus. Perangai ni seolah-olah seperti tikus. Mengapa? 3 kali saya datang, tunggu 6 jam, tetapi tak dapat jumpa menteri. Kenapa? Menteri ni telur besar ke? Mengapa menteri boleh pakai kereta mewah begini? Setengah juta tau. Wheelfire baru, model baru. Woi, ini menteri sangat kaya loh. Kereta mewah-mewah, nampak? FF5200. Cam ini nombor kereta. Cam dia. Cam ini seekor tikus ni. Saya mau daftar dulu. Kita daftar dulu. Daftar, cik Daftar dulu, daftar. Daftar aja, cik. Daftar. Sekarang nak jumpa YB. Menteri. YB dah keluar. Dah keluar? Macam mana dia boleh keluar? Baru saya masuk, tak sampai 10 minit dia sudah keluar. Dia sudah lari. Mana telur dia? Ini jantan Ini bukan jantan, ini betina. Nah, mari tuan-tuan dan puan. Nampak? Fahmi lari. Nampak? Sudah hilang kereta tu, lari. Memalukan rakyat Malaysia, memalukan kerajaan Malaysia, sangat memalukan loh. Nampak? Kereta sudah hilang Kereta hilang. Ya Allah. Mana dia pergi? Inilah tikus, ini kerja tikus. Ini Madani paling gagal sekali. Sampai menteri lari. Ini Madani tiada guna Madani. Ini bodoh kerajaan. Sampai menteri lari Lari daripada rakyat. Rakyat datang ke sini menuntut penjelasan. Tetapi apa yang berlaku? Menteri lari Aduh, kalau kau takut sangat, kalau kau tak dapat jumpa dengan rakyat, tak boleh bagi penjelasan, kau gagal, tak dapat mentadbir ini kementerian, letak jawatan. Itu saja. Letak jawatan secara terhormat, secara bermaruah. Bukan lari. Sekarang dia lari tau. Reformati. Terima kasih brother. Terima kasih banyak.